Masa pagi lepas sahur tu cuti lah, cuti tidur. Tidur kata bangun pagi tu, yalah isteri kat sebelah. Dia tahulah benda tu tak boleh kita jimat siang Ramadan akan menyebabkan, ya, bukan saja batal puasa, kena kafarah. Kafarah uzma. Dia kata, yalah, dia berpelukkan dengan isteri, tiba-tiba syahwat dia naik. Syahwat dia naik sampai dia kata dia rasa keluar air mani. Tak buat lah. Dia tak Tapi buat lah. keluar, Dia tak buat, dia masih lagi kontrol. Bila sedar tu, dia datang telefon dekat kami, dia kata macam mana dia kena kafarah atau tidak. Yang mana dalam mazhab Syafi'i masa tu pegawai kami tersalah bagi jawapan. Dia tersalah bagi jawapan, dia kata kena qada. Dia refer kat saya balik. Okey, kalau ikut mazhab Syafi'i, kalau berlakunya pertembungan ataupun pelukan ataupun sentuhan suami isteri yang berlapik, berlapik lepas tu keluar air mani, dia tidak membatalkan. Dia tidak membatalkan, kecuali kalau suami isteri berpelukan, dua-dua tidak berlapik, dua-duanya telanjang bulat. Ada beza lah. Berpakaian dengan tidak berlapik. Tidak pakaian. Ini dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i semua disebut dengan masyhur lah. Kalau bukan kitab Fathul Mu'in pun dia sebut dengan cara jelas, yang mana kalau suami isteri berpelukan, hatta bersyahwat sekalipun sehingga keluar air mani, maka tak batal puasanya. Tapi makruh lah. Makruh. Ya. Tetapi kalau dua-duanya, minta orang bercakap, tidak ada seutas benang ataupun istilah yang lebih kita kata telanjang bulat, berpelukan suami isteri, lalu keluar air mani, sama ada suami atau isteri, maka baru batal puasa. Sebab dia ada mubasyarah. Hukumnya sama seperti beronani. Jadi pegawai kami tersilap, saya kata telefon balik bagi jawapan yang betul. Dia telefon balik, alhamdulillah nasib baik kita punya polisi. Sesiapa saja yang telefon, kita kena simpan nombor telefon dia, maklumat dia, supaya kita boleh refer balik. Kalau tersilap mana tahu, kalau tak tahu cakap tak tahu, kita akan tangguh. Kalau tersilap, tanggungjawab kami kena betulkan balik lah. Betul. Jadi tak lama masa tu, lebih kurang selepas sejam 2 jam dia pun hubungi balik. Jadi kita bagi tahulah jawapan seperti mana saya sebutkan tadi itu. Itulah yang kita kata agak melucukan juga. Jadi bila kita tanya tu, macam mana boleh jadi macam tu? Yalah ustaz, baru sehari 2 kahwin bulan Syaban, 2-3 kahwin dah Ramadan dah. Kita faham lah macam tu.